Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 37 punya part nombor 37. Untuk kau yang boleh tengok part 1 sampai part nombor 36 tu, part nombor 36, macam biasalah dia punya link tu semua kat description. So kau just perlu tekan je lah kat bawah tu. Aku ada buat dia punya playlist tu lah. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Duraludon. So ni packaging Duraludon tu. Yang ni packaging yang lama. Aku lebih prefer packaging macam ni daripada yang dalam box macam tu. Sebab bila macam ni kita boleh nampak tau dia punya detail apa benda tu semua kan. Kita boleh pilih lah tengok dia punya paint job tu okey ke tak okey, comel ke tak kan. Sebab bila dalam box macam tu kita tak tahu pun paint job dia macam mana. Macam biasa dekat box ni ada dia punya nombor tu MS28. Lepas tu brand dia brand Takara Tomy. Ada tulisan lah Monster Collection ni. Lepas tu dia punya Pokemon bahagian bawah ni. Belakang dia tak ada apa sangat. Setakat tulisan Japanese, made in Vietnam and caution yang Choking Hazard ni. So tanpa buang masa kita keluarkan dia. Yang ni pun aku dah cut dia punya tape ni lah supaya lagi senang. So ni adalah Pokemon Duraludon tu. Yang tu nama English je. Nama Japanese dia setakat Duraludon. Dia setakat ubah huruf depan tu je. Yang Duraludon dengan juga Duraludon. Dia punya Pokemon ni dia agak shiny lah sikit dia punya paint job dia. Lepas tu kategori dia adalah Aloy Pokemon. So kita tengok kat bahagian muka dia. Muka dia tak adalah nampak apa sangat. Dia setakat ada mata macam tu. Mulut dia pun macam tak boleh nak buka. Dia ni ibarat macam combine antara dinosaur dengan bangunan. So jadilah Duraludon ni. Lepas tu kat bahagian kepala dia tak ada detail apa sangat. Setakat licin macam tu je. Yang ni aku tak tahu apa benda tanduk dia ke, dia punya cannon ke. Sebab dekat series tu dia macam tak ada tunjuk dia punya guna benda ni tau. And Duraludon ni keluar time yang dekat yang gen ke-8, yang Galar region tu. Yang first dia introduce Gigantamax form. Nombor Pokédex entry dia 0848-884. Lepas tu kita tengok kat bahagian badan dia. Badan dia tak ada apa sangat. Macam ni, macam depan kapal pun ada juga. Yang ni sangat shiny-shiny macam tu. Dia macam cermin kat bangunan kan. Lepas tu ada corak macam zigzag macam ni. And tangan dia tak adalah apa sangat. Tangan dia macam tangan ketam pun ada juga. Sangat penyepit macam tu. Lepas tu evolution yang Duraludon ni, dia ni 2 stage evolution. Dia stage 1 adalah Duraludon ni. Lepas tu dia evolve second stage dia jadi Archaludon. Yang tu dia jadi macam jembatan macam tu. Lake kan. Tiba-tiba bangunan, tiba-tiba jadi jembatan. Lepas tu bahagian kaki dia tak ada apa sangat. Dia ni maybe kuku dia ni warna-warna dark blue ni. Lepas tu tapak kaki dia tak ada apa. Setakat macam tu je. Okey, aku perasan sampai sini macam ada dia punya texture yang kaki ni kot. Maybe ni kuku dia kot ke apa benda dah. Lepas tu yang Duraludon ni, dia ni ada yang Gigantamax form. Yang tu dia jadi lagi besar lah. Yang tu memang betul nampak macam bangunan besar tau. Kat dia cermin-cermin tingkap tu semua. Memang betul-betul dia nampak macam bangunan. Dan dekat series trainer dia nama dia Raihan. Macam kepala nasyid tu kan. Tapi trainer tu bukan penyanyi nasyid pun. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat. Setakat ada garisan macam tu je. And yang ni macam untuk yang cocok USB pun adalah juga kan. Yang kulit ni macam terpotong pun ada juga. Tapi memang design dia memang macam ni. Kat comic ke dekat series ke dekat official artwork dia pun memang macam ni. Duraludon memang sumpah memang pada aku agak pelik lah Pokemon dia. Yelah sebab dia ni macam ibarat combine antara dinosaur dengan bangunan kot. Tapi nak cakap pelik tak pelik juga. Sebab yang gen ke-9 tu pun ada juga yang Pokemon based on kereta, based on motor. So dia buat jembatan dengan bangunan lah pula. So inilah first Pokemon yang kita unboxing hari ni, Duraludon. Boleh lah dia punya design ni. Second Pokemon yang kita unboxing hari ni adalah Mega Blastoise. Yang ni sama je box dia macam yang Mega Charizard Y dengan yang Mega Venusaur. Aku ada unboxing sebelum ni. Yang korang boleh tengok macam biasalah. Dia punya link tu semua kat bawah. Box dia sama je. Sangat besar macam ni. And atas ni ada dia punya nama tu lah. Dan versi nama Jepun. Lepas tu ada dia tulisan apa benda 4 ni. And ada dia punya gambar Mega Blastoise ni. Tapi dia pun sama je gambar dia. Belakang ni pun sama je. Dekat tulis made in Vietnam ni. Belah sini dia pun sama. Memang semua gambar dia je. Tapi kalau dia letak gambar dia dalam versi komik ke dekat anime ke pun okey juga. Tapi dia buat macam ni kan supaya budak-budak beli. Tapi aku bukan budak pun. Bawah dia setakat dia punya tulisan Jepun ni. And ada dia punya yang caution ni lah, yang Choking Hazard. Bahagian atas ni ada dia punya data dia sikit. Dia punya berat, dia punya tinggi lah apa benda tu semua. So tanpa buang masa kita buka dia. Sekejap aku cut dia punya tape ni. Yang ni nak buka dia kena guna cut tau. Sebab takut terkoyak. Macam biasa dalam box tu dia akan tape dekat cardboard ni. So kita buka cardboard ni pula. So ni adalah Pokemon Mega Blastoise tu. Memang dia agak berat. And dia punya material dia punya plastik ni more lagi solid lah daripada yang Charizard tu. Lepas tu Mega Blastoise ni nama English dia, nama Japanese dia adalah Mega Kamax.
tapi macam tak sedap kan comeback. Aku lebih prefer Mega Blastoise. Lepas tu kategori dia adalah Selfish Pokemon. Bukan selfish tau, tapi ni selfish. So kita tengok kat bahagian muka dia dah bertambah telinga lagi besar macam tu. Muka dia, mulut terbuka, tapi yang ni tak ada gigi langsung. Bahagian bawah dia macam ada tanduk sikit lah. And mata dia sangat mata merah macam tu je, merah putih. Lepas tu dekat badan dia tak ada detail apa sangat, sangat belang-belang macam tu je, macam yang Blastoise yang biasa. Tapi yang ni dia dah upgrade sikit sebab dia ni dah mega kan. Dia tambah cannon kat both tangan dia ni. Kalau Blastoise yang biasa dia punya cannon 2 kat belakang, tapi ni dah tambah 2 kat tangan. And yang belakang tu dia dah combine kan jadi satu yang lagi besar kat belakang ni. Yang Blastoise tu dia first keluar dekat yang gen pertama tau, yang Kanto region. Tapi yang Blastoise ni dia first debut dekat yang gen ke-6, yang Kalos region. Lepas tu kaki dia mau lagi besar macam tu, kuku dia pun lagi besar and solid lah. Ini boleh gerak tak? Sebab yang Charizard tu boleh gerak tau, yang ni macam tak boleh nak gerak-gerak sikit. Dia boleh gerak cuma macam better tak gerak kan, aku takut terpatah ke apa benda kan. Nombor Pokédex entry dia pun sama je macam Blastoise yang biasa tu, so 009. Lepas tu dekat belakang dia tak adalah apa sangat, cengkerang dia mau lagi besar macam tu. Tapi cengkerang dia bukan mau lagi besar, bahagian tepi ni je yang mau besar macam tu. And dia punya detail kat cengkerang tu tak adalah detail macam kukura ke apa kan, dia sekat line macam tu je. And kat bahagian tengah ni adalah cengkerang dia yang terkeluar and ada keluar dia punya cannon tu. Tapi kalau cannon ni dia buat mau lagi detail pun lagi cantik kot. Yang ni sekat macam silinder macam tu je, biasa kosong je. Lepas tu bawah dia sekat dia punya ekor. Tapi kalau ekor dia buat macam ekor Charizard Y tu, macam ada tajam pun okey juga tau. Tapi yang ni sekat kosong macam tu je. Lepas tu evolution yang Mega Blastoise ni sama je macam Blastoise yang biasa tu. First stage dia adalah Squirtle. Lepas tu dia berevolve, second stage jadi Wartortle. Lepas tu Wartortle tu berevolve, final stage dia jadi Blastoise. Lepas tu Blastoise tu dia berevolve guna Mega Stone, dia jadilah Mega Blastoise ni. Tapi yang Blastoise tu aku tak ada unboxing lagi, aku cari juga tapi agak susah. Yang Squirtle pun susah juga nak cari tau, dia punya Pokemon Tommy tu. Lepas tu weak dia weak dengan yang Grass and Electric type Pokemon. Yang Mega Blastoise ni dia ada shiny form, dia warna-warna purple macam tu. Pada aku lebih prefer yang Mega Blastoise yang biasa macam ni daripada yang shiny tu. Ash pun tak ada tau yang Mega Blastoise ni, sebab dia punya yang Squirtle tu pun tak ada evolve. Yang dia punya yang gen pertama yang starter yang berevolve Charmander tu je sampai jadi Charizard. Tapi Charizard dia pun tak ada jadi Mega Evolution, so kira rugilah juga kan. Tapi kalau Ash punya Kanto punya starter semua ada Mega Evolve kan, kira okey lah juga kan. Lepas tu yang Mega Blastoise ni pun dia ada keluar juga dekat yang Pokemon XYZ. Aku tak ingat trainer dia siapa, tapi yang penting memang dia ada keluar lah. So inilah last Pokemon yang kita unboxing hari ni, Mega Blastoise. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Mega Blastoise dan juga Duraludon. Antara dua ni masa tu favourite korang. Favourite aku adalah yang Mega Blastoise ni. Antara Pokemon bangunan ni dengan yang Mega Evolution punya Pokemon, aku akan pilih yang Mega Evolution ni lah. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell untuk notification untuk video-video baru. So korang ke depan pada yang tak apa aku unboxing pasti korang just komen kat bawah. Lepas tu untuk korang yang tengok aku unboxing Pokemon Takatomi part 1 sampai part nombor 36 tu, part nombor 36, macam biasalah dia punya link tu semua kat description. So korang just perlu tekan je lah kat bawah tu. And macam sebelum ni aku dah juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link dia pun sama, semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.